Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kembali kita ke video Auto MLM anda. Dan kali ini saya ingin tunjukkan cara-cara untuk mendaftar menggunakan autoresponder traffic wave. Caranya ialah anda klik di bahagian pendaftaran autoresponder traffic wave ini. Anda klik di sini. Bila keluar form enrollment form ini, anda boleh isikan select a username, favorite a username saya, dan anda boleh masukkan nama, isikan semua yang perlu di sini, masukkan nombor handphone, fact ni tak payah, dan jangan lupa klik di kotak check box ini. Dan di dalam traffic wave ini mereka memberi ada yang 30 hari percuma, dan monthly yang kita perlu bayar kepada servis mereka ini adalah lebih kurang dalam $18 setiap bulan. Tapi kalau saya cadangkan, jika anda ingin menggunakan autoresponder ini untuk mengumpulkan pengikut, seelok-eloknya ambil yang berbayar terus. Sebab kalau ambil yang percuma ni, kadang-kadang bila kita dah mula mengumpul pengikut, kita lupa nak upgrade, akaun itu akan hilang macam tu saja selepas 30 hari. Okey. Kalau kita ingin mula mengumpulkan pengikut, sebab untuk mengumpulkan pengikut ini bukan mengambil masa 2-3 bulan, kadang-kadang bertahun, kita perlu menggunakan autoresponder untuk mengumpulkan pengikut yang ramai. Pengikut itu merupakan seperti prospek untuk kita, yang kita boleh ajukan, cadangkan kepada mereka, menjual barangan, berbagai-bagai jenis barangan kepada prospek yang sama berkali-kali. Jadi saya amat menggalakkan kita ambil yang berbayar terus. Dan jika anda ingin gunakan autoresponder ini setakat 2-3 bulan, saya cadangkan jangan ambil, sebab dia sangat merugikan. Sebab autoresponder ini satu keperluan untuk kita mengumpulkan subscriber ataupun pengikut ataupun follower sampai bila-bila. Macam saya menggunakan traffic wave ini beberapa tahun lepas, sehingga hari ini masih menggunakan, sebab di dalamnya terkumpul pengikut-pengikut ataupun subscriber yang saya telah kumpulkan selama beberapa tahun. Jadi saya cadangkan ambil yang berbayar, klik di sini begin with full membership. Okey. Dan cara pembayaran terpulang kepada anda. Jika anda dah ada alert pay, seelok-eloknya gunakan alert pay. Kalau tak ada, anda boleh gunakan credit card ataupun debit card. Jika anda ingin menggunakan debit card, elok klik di sini dan isikan maklumat di sini. Selepas selesai mengisikan semua data di sini, okey, anda boleh klik enroll now. Anda boleh klik enroll now. Sekiranya terdapat maklumat page yang memberitahu anda telah pun berjaya mendaftar di dalam traffic wave, anda boleh lihat di dalam email. Mereka akan menghantar username dan password di dalam email anda. Okey, contohnya macam ni. Anda perlu confirmkan terlebih dahulu. Ini ada satu maklumat dia beritahu thank you, anda telah pun berjaya mendaftar di dalam traffic wave. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk setting, bagaimana nak masuk ke dalam member area, bagaimana nak mula mengumpulkan pengikut menggunakan traffic wave ini. Dan kita akan jumpa ke video seterusnya. Terima kasih.